Maaf Akilah, saya lambat sikit. Saya kena buat tugas tadi. Tak apa je, saya pun tengah buat lagi ni. Jomlah buat sama-sama. Okey, jom. Kenapa tak guna AI je? AI? Ya, sekarang ni kan ramai orang guna nak buat LM untuk buat nota. Nak buat LM? Ya, nak buat LM ni memudahkan kita untuk buat peta minda, infografik dan macam-macam lagi lah. Kalau betul tu, saya pun nak belajar jugalah. Okey, jom. Mula-mula kita buka browser. Macam saya guna Google Chrome. Kemudian kita type Notebook LM. Kemudian kita klik Google Notebook LM. Kemudian kita klik Try Notebook LM. Lepas tu, masukkan ID delima kita. Type betul-betul tau. Kalau tersilap, tak dapat login. Kemudian masukkan password ID delima kita. Bila dah keluar pop-up macam ni, klik dalam petak kecil tu dan tekan OK. Kemudian bila keluar macam ni, kita carilah nota kita tu. Macam saya guna ChatGPT. Saya salin je lah jawapan yang daripada ChatGPT. Kat sini saya tekan je lah copy text. Kemudian saya paste teks saya di sini. Kemudian tekan insert. Kita tunggu dia habis loading. Kemudian kita klik anak panah kanan di infografik. Bila dah keluar macam ni, kita pilih je lah nota jenis macam mana kita nak. Macam saya suka yang cute-cute. Jadi saya pilih kawaii. Level of detail tu terpulanglah pada awak nak pilih yang mana. Saya pilih detail. Kemudian kita tunggu dia generate. Bila dia dah berhenti generate, awak klik je lah. Oh ya, saya terlupa. Kalau awak nak simpan gambar ni, awak tekan je lah 3 dot ni. Kemudian tekan download. Dah siap. Wah, cantiknya. Dah lah cute. Kalau tahu boleh buat cantik macam ni, dah lama saya guna Notebook LM buat nota. Terima kasih Aisyah sebab ajar saya Notebook LM ni. Tak ada masalah lah. Kita kan kawan.